Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda dipanggil ke Temuruga Jawatan Jurutera Grade J9 Mechanical di Kementerian Kesihatan Malaysia. Tahniah, tapi adakah anda benar-benar bersedia? Di dalam video ini saya akan kongsikan beberapa tips penting untuk membantu anda lulus Temuruga ini dengan bergaya. Tip pertama, fahami skop jawatan. Sebagai jurutera mekanikal di KKM, anda bertanggungjawab untuk penyelenggaraan sistem HVAC, logi janakuasa hospital, peralatan steril dan sistem pipe. Jadi pastikan anda baca betul-betul iklan jawatan dan buat kajian tentang fasiliti mechanical di hospital-hospital kerajaan. Tips kedua, sediakan diri dengan soalan teknikal. Panel Temuruga suka tanya tentang sistem chill water, autoclave, fire protection system dan preventive maintenance. Contohnya, bagaimana anda menguruskan sistem HVAC untuk bilik OT. Latih diri anda jawab dengan soalan tenang dan berstruktur. Tips seterusnya, tahu struktur organisasi KKM. KKM bukan sahaja sekadar hospital, ia ada bahagian kejuruteraan, unit pembangunan dan banyak lagi. Bila ditanya, nyatakan minat anda untuk menyumbang dalam mana-mana unit teknikal berdasarkan keperluan jabatan. Tips seterusnya, berpakaian profesional dan datang awal. Tak kira Temuruga bersemuka ataupun dalam talian, penampilan profesional menunjukkan anda serius untuk Temuruga kali ini. KKM bukan agensi biasa, ia berkhidmat untuk rakyat. Panel suka dengan calon bukan saja mahir teknikal tetapi faham keperluan pengguna, iaitu pesakit dan staf kesihatan. Bagi bantu persediaan kali ini, saya ada sediakan rujukan Temuruga khusus untuk jawatan ini. Rujukan terdiri daripada nota, contoh soalan dan jawapan. Selain itu, anda akan dibantu dengan grup study Telegram. Untuk dapatkan rujukan ini, sila layari www.panduankerjayakerajaan.com ataupun boleh dapatkan melalui link yang terdapat di video ini. Kalau anda rasa video ini bermanfaat, jangan lupa like, share dan subscribe untuk lebih banyak tips Temuruga kerajaan. Semoga berjaya calon jurutera masa depan KKM.